Alright guys, so aku dah nak siap setup. Aku baru lagi on kan. Yang ni dia jam daripada Aulon. Model pada hari ni adalah tengah terbalik pula, Tetra 4. So ni adalah smartwatch. Dan jam ni aku plan untuk hadiahkan kepada isteri aku sebab dia dah start nak menjaga kesihatan. Boleh lah kita cakap sebagai menjaga kesihatan. Macam aku pakai Suntung, tapi macam dia buat masa ni sebab dia masih baru lagi dalam benda-benda nak menjaga kesihatannya. Kita bagi dia satu Aulon Tetra 4 ni. Aku rasa dah cukup lah untuk dia. Di mana jam ni dijagakan dia akan gunakan untuk dia buat aerobik, buat jogging-jogging sikit. Dia baru nak start tapi kita bagi support lah. So tujuan untuk ada jam-jam yang macam ni adalah supaya mudah untuk dia detect, especially macam aku tekankan bahagian heart rate lah, supaya dia tahu apa yang dia buat tu dia tengah larat ke tak. Dan tambahan untuk jam ni, aktiviti untuk outdoor run, outdoor walking ke, indoor walk, indoor run, dan juga bicycle ataupun spinning yang dia mungkin ada, dia boleh gunakan. Secara asas dah cukup. Jam macam ni cukup. Tambahan, kalau nak tahu kenapa dia menarik untuk jam ni untuk level isteri aku, so mungkin aku boleh cakapkan daripada sudut watch face. So watch face ni adalah muka kepada jam ni. So bentuk ni bagi mereka yang tak tahu, smartwatch, pemuka watch face dia ni boleh diubah-ubah. Dan contoh macam ni, apa yang ada dalam market dia. Contoh kalau kat atas ni recently updated, korang boleh baca leaping movement, multifunction dial. Ikutlah, dia boleh ikut selera dia supaya dia boleh lebih sesuaikan dengan dia punya peribadi ataupun minat dia lah. Sebab dah aku nak, kalau boleh janganlah dia pakai ni kan. So insyaAllah doakan semoga isteri aku istiqomah dengan workout dia. Antara workout dia yang akan sesuai, bagi aku dia sekarang ni suka macam aerobik, dia suka macam naik treadmill, basikal. So mungkin jam ni jadikan sebagai pemula. Dan of course kalau kata dia sangat berminat, makin berminat, barulah kita boleh sembang kepada jenama-jenama yang lebih hardcore macam ni. Cumanya jenama macam Sunto ni, dia punya watch face dia bagi aku taklah berapa menarik, tapi ramai orang suka lah tengok watch face yang betul-betul minimalis kan. Dan bagi korang yang ada gunakan Tetra 4, Aulon Tetra 4, mungkin boleh letakkan dekat komen supaya aku tahu limitation. Antara limitation yang ada, yang aku dah diberitahu, pertama waterproof dia. Dia kata, dia claim jam ni waterproof, tetapi ada beberapa pengguna dia komen dekat aku, jam ni kalau untuk swimming tak digalakkan sangat. Dan kalau macam aku pun logik je, jam ni harga dia tak sampai 200, tak silap aku, tak sampai 200. Kalau untuk swimming, better tak payahlah, try lah cari option yang lebih baik. Macam aku, sebab aku memang serius sikit lah macam swimming, so penggunaan Sunto ni berbaloi lah untuk aku. So korang kalau ada pengalaman, jangan lupa sharekan dekat komen. Ciao.